belajar tentang kenderaan tadi. Baru aku tahu ada banyak jenis kenderaan macam tu. Itulah kau. Tahu makan je. Eleh, kau tahu ke? Aku? Lagilah tak tahu. Amboi, seronoknya. Akak. Dari mana ni? Dari kedai, beli barang sikit. Kenapa tak naik basikal? Basikal rosak. Itu motosikal polis. Nak kejar peragut tu lah. Wah, ada motosikal polis. Tak tahu pun. Siap bunyi siren dah ada lampu menyala-nyala. Dahsyat polis terbawa. Mencelat-celat lagi. Polis peronda memang terlatih. Mereka bawa motor dengan laju tapi selamat. Berhenti! Wah, hebatlah abang polis. Cepat je dapat tangkap peragut ni. Betul-betul. Terima kasih. Tidak menjadi masalah. Ini memang sudah tugas polis peronda. Polis peronda memang naik motor ni ke? Ingat ada kereta polis je. Rupanya ada motor polis juga. Ya, selain dari unit berkereta, pihak polis juga mempunyai unit bermotosikal yang dikenali sebagai unit rondaan bermotosikal. Ia bertindak sebagai penggerak utama dalam pencegahan jenayah atau sesuatu insiden sebab ia boleh bergerak di celah-celah kesesakan. Unit ini juga membuat rondaan di kawasan sekitar dan membantu dalam mengawal lalu lintas. Oh. Ini apa pula? Oh, ini walkie-talkie, alat komunikasi elektronik. Hebat kan? Yo, canggihnya. Alat ni membolehkan kami berhubung sesama kami. Semua kenderaan kecemasan, pasukan polis, bomba, paramedik dan lain-lain. Memang ada peralatan ni. Semua jangan turun ah. Duduk dalam lori saja. Apa tu? Wah, seronoknya dapat tengok kenderaan kecemasan beraksi. Betul. Kereta polis, bomba dan van ambulans semua ada. Ya loh, semua datang mau tolong. Saya suka. Di sini nggak ada orang jahat. Jadi buat apa ada polisi? Aku tahu. Polis jaga keselamatan orang awam. Mereka dia halang masuk kawasan bahaya. Tengok tu. Mereka guna kereta polis bagi menghalang laluan. Yelah. Patutlah keadaan terkawal tak huru-hara. Mereka tahu tugas masing-masing. 2-3 ayam serama. Inilah kerja sama. Marvelous. Oi, naiklah. Apa lagi, Ehsan? Ambillah gambar. Lah, lupa pula. Aku kan berpengaruh. Boleh buat cerita. Kuatnya Kalau macam ni sekejap je dah boleh padam api. Bapa, kasih padam itu api. Nasib baik sikit. Pelan-pelan tu. Korang, tengok sana tu. Atuklah. Atuk. Jangan turun. Sudah mau balik. Ayah Alang, sakit tak? Bukan sakit. Tadi kita orang tolong selamat korang masa kebakaran. Atuk terhidu banyak sangat asap. Itulah terbatuk-batuk. Nasib baik ada ambulans. Pekerja perubatan mereka pun cekap. Cepat aja dia orang rawat atuk dan pesakit-pesakit yang lain.
Atuk, janganlah tolong-tolong. Atuk tak larat. Atuk dah tua. Atuk bukan tua. Atuk kan otai. Yelah. Apa-apa pun kita patut bersyukur. Semuanya selamat. Selamat kan dapat tengok depan mata. Ya ampun, anak kucing. Kasihan, dia nggak bisa turun dari pohon itu. Bantuin dong. Aku tahu. Biar aku telefon nombor kecemasan. Okey. Makasih Abang Bomba. Sama-sama. Kalau bukan kebakaran, Bomba datang tolong juga ke? Ya, selagi ada kecemasan, kami akan datang membantu. Tidak kira kecil atau besar. Panggil je nombor kecemasan. Kami pasti sampai. Ingat, nombor itu hanya untuk kecemasan. Apa nombor kecemasan itu?